Rumah Rezeki UMT merupakan inisiatif kebajikan yang diwujudkan bagi menyediakan bantuan makanan dan keperluan asas secara percuma kepada pelajar UMT yang memerlukan. Lokasi Rumah Rezeki dan Dapur HEPA adalah di bangunan Kompleks Siswa. Pada 10 Ogos 2025, Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia, YB Datuk Seri Diraja Dr. Zamri bin Abdul Kadir secara rasminya telah meluncurkan Rumah Rezeki UMT. Barangan asas keperluan Rumah Rezeki UMT disediakan oleh Pejabat Hal Ehwal Pelajar melalui proses perolehan dan sumbangan. Okey, awak boleh scan barang ni, lepas tu awak boleh bacakan scanner ni. Okey. Untuk memohon barangan di Rumah Rezeki, pemohon perlu mempamerkan kad matriks kepada petugas selalu mengimbas kod QR yang telah disediakan sebelum mengambil barangan yang diperlukan mereka. Pemohon dikendaki untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dan sebarang pelanggaran akan dikenakan tindakan tata tertib. Sekiranya terdapat mana-mana pihak yang ingin membuat sumbangan barangan, anda boleh menyalurkan sumbangan tersebut secara terus kepada Rumah Rezeki ataupun kepada pihak HEPA UMT. Bagi individu yang ingin membuat sumbangan secara tunai, sumbangan boleh dibuat melalui kod QR yang tertera ataupun menghubungi pihak Rumah Rezeki dan MPP UMT. Manakala bagi pihak agensi yang ingin membuat sumbangan tunai pula, agensi tersebut boleh menghubungi pihak HEPA di talian 09684323. Di Rumah Rezeki, terdapat sudut dapur berpusat yang diwujudkan untuk menyediakan makanan sihat secara percuma kepada pelajar UMT. Dapur berpusat ini dipanggil sebagai Dapur Siswa UMT. Pejabat Hal Ehwal Pelajar dan Alumni akan menyediakan makanan yang dimasak secara bergotong royong menggunakan bahan daripada Rumah Rezeki dan diagihkan kepada pelajar. Sumbangan juga boleh dihulurkan kepada Rumah Rezeki bagi memastikan keperluan makanan dapat disediakan setiap masa.